Siapa hok nak mari di Putaba, makanan halal, tempat tidur halal, ada satu je yang halal di Putaba, kena mari di Ocean Puwila. Okey, ni zon bawah tempat kita nak tidur. Tepi ni ialah ada Puwila. Tengok Pak Mani, siapa bawa anak boleh mani di Puwila ni. View pun molek. Tengok view depan tu memang comel lah. Tengok di view dia. Lepas tu di dalam ni tempat kita tidur. Wah, ni siapa mainnya geng boleh tidur ramah. Tengok ni panjang. Wow. Ni peti pun ada. Bilik air ada kiri kanan. Denu dua bilik air. Oh, bilik atas pula kita tengok. Bilik sini ada bawah dengan atas. Saat ni kita tunjuk lek bawah dah. Nanti kita nak tunjuk lek atas pula. Dah kita nak masuk dalam bilik VIP. Comel tahu mana kita masuk tengok. Jom. Wow, semua comel. Tengok ni. Kalau depan ni ialah kita boleh tidur tengok view tu. Oho. Tengok comelnya. Oh, nampak habis 80 romo. Pani tepi ni pula. Tu dia. Kita kena tubik luar. Cancadai. Tu dia. Gapa nama tu? Pak Ngukuh. Pak Ngukuh ni. Ni. Untuk orang main nak sewih 2 orang ke. Sewih. Sewih. Bolehlah mari buat view sini dah. Bela-bela, bubuh nyabung-nyabung tengok view. Kalau mak saleh bak sini dah cara. Lepas tu ya ada sebilik lagi untuk orang mari family ramai. Depan tu deh. Okey, ni satu bilik lagi. Kita nak pergi tengok VIP 2. Jom masuk lagu mana. Oh, ni besar lagi semua. Ni ialah bilik yang suruh tengok view juga. Ish. Tengok view. Tengok di bawah. Tu comel tengok tu. Comelnya. Di tengah ni pula ada ni kolek air juga. Tengah ni pun comel kat sini. Lepas tu ada tempat makan nasi sini. Tu dia. Lepas tu tepi ni pun ada juga tempat tidur untuk family. Ni tempat tidur family sini pun ada juga. Wow. Tengok ni. Oh, tengok view dia semua. Tinggi sungguh Putaba ni deh. Okey, nanti lepas ni kita nak bawa pergi makan-makan. Tengok suasana di Putaba. Ikut Nana. Di Putaba ni ada tempat kafe. Ada apa nak bigi. Tempat bigi pun ada. Oh, lada bigi. Dia jadi kafe ni. Kafe untuk makan air. Jom. Tak usah dia. Oh, ni makan banyak ni. Weh. Gigi besar ni. Tengok view sini memang comel semua. Tengok ni. Wow. Okey, satu tempat lagi kita boleh mari check in. Ini tempat check in, tempat tinggi sekali untuk ambil view ni. Tengok ni. Wow, tinggi gila. Tengok ni. Tak ada Nana duduk denu, tak ada diketik nu deh. Kita jalan mari ni. Tempat kambing. Tempat kambing tak ada diketik nu. Lepas tu kita turun bukit mari. Turun mari naik bukit ni. Bukit ni tempat check in. Pak check in. Wah, comel. Pak check in. Siapa mari tengok berangin bubu. Tengok ni. Bolehlah kalau siapa duduk di Ocean tu. Bolehlah mari jalan sini untuk ambil view. Okey, ni kafe salah satu. Dia nama Setengah Masa. Bang Wela Cafe. Di Putaba ni, selain pada view, kita boleh mari ambil view sini. Comel kedai dia. Tengok masuk dalam. Dia jual air setengah masa, kadang-kadang buka, kadang-kadang katuk.
Lepas tu bunyi kata sini tak pakai api. Tak ada api. Oh, tak ada pakai api elektrik. Tak ada. Pakai solar cell. Wah, ni ada Maggi. Maggi ada air. Wah, ni air dia. Wah, sedap. Ni. Cappuccino. Oh, sedap. Duduk tepi, makan. Tengok view. Kalau tengok di go ni, set motor. Set motor. Set. Nana, ada Nana. Set apa? Ni set review. Ni, ambil view. Dah.